Syazza Syukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berpandangan Ahli Bersatu yang setia kepada bekas Timbalan Presiden Hamzah Zainuddin yang dipecat semalam mungkin kekal dalam parti dan mengambil pendekatan menunggu jika mereka tidak dikenakan tindakan disiplin. Menurutnya, tindakan keluar daripada Bersatu sebagai tanda protes bukan pilihan kerana ia akan mencetuskan undang-undang anti lompat parti yang bermakna mereka akan kehilangan kerusi. Wong Chin Huat dari Sunway University berkata Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mungkin enggan memecat bagi penyokong Hamzah kerana ia boleh memberi peluang kepada pesaingnya menubuhkan parti baru yang kemudian menjadi sekutu PAS di luar Perikatan Nasional, berisiko mengancam diri dan parti pimpinannya. Namun Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia menjangkakan Hamzah akan menghimpunkan penyokongnya dalam Bersatu untuk meningkatkan tekanan supaya Muhyiddin meletak jawatan. Selain Hamzah, Bersatu turut memecat 16 pemimpin lain termasuk 3 ahli parlimen, 2 adun dan 10 ketua bahagian. 2 lagi ahli parlimen, Wan Saiful Wanjan dan Saifuddin Abdullah dipecat lebih awal. Zain Aiman Muhammad Yusof, FMT.